siapa-siapa saja boleh kahwin, siapa-siapa saja boleh cerai. Tak tahu berapa kali dah dikahwin. Sama juga kalau kita kata di Malaysia ni apa-apa sahaja urusan-urusan berkaitan dengan nikah kahwin ni, berkaitan dengan cerai, berkaitan dengan rujuk ni perlu dirujuk, perlu direkodkan di mahkamah. Dan ada denda pula siapa yang tidak membuat di mahkamah ataupun di dalam mengikut undang-undang syariah, dia akan ada denda dia. Sebab apa? Supaya menguruskanlah, sebab dia bila berkait dengan orang, yang orang tu pula akan mengaitkan, yang akan melahirkan zuriat keturunan, menambahkan populasi penduduk di Malaysia ni. Jadi kita kena pastikan benda tu tidak dibuat sewenang-wenangnya lah. Bukan kita kata dia sama, hukum wajib itu sama seperti Nabi SAW kata wajib sebagai contohnya wali. Contoh kan, la nikah illa bi wali. Bukan kita kata wajib seperti itu. Bukanlah kata kalau kita tak ada ujian saringan HIV ataupun tidak rekodkan di mahkamah menyebabkan perkahwinan atau perceraian itu tidak sah, tidak. Tapi akan ada saham dosa dia. Sebab apa? Sebab semua undang-undang yang diletakkan ni sebenarnya dibina di atas dasar maslahah, kebaikan umum. Sebab kalau tidak ada undang-undang yang merekodkan ni, siapa-siapa saja boleh kahwin, siapa-siapa saja boleh cerai. Tak tahu berapa kali dah dikahwin, tak tahu dah berapa kali dah dicerai. Sedangkan dalam Islam ada had, ada sempadan bagi siapa-siapa yang berkahwin ni, dia ada syarat.